Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang ke podcast Dengar Molek bagi episod yang ke-12. 12. Dan hari ini bersama saya, host Faris. Masih lagi yang sama, Okta. Ya. Untuk Dan- kita berbincang, Ya, bercakap berkenaan satu, orang kata, satu Aktiviti, aktiviti, ya. aktiviti yang setiap tahun tu akan ada di Terengganu ni. di Terengganu ni. Jadi orang mari banyak lah. Ya, bila cakap pasal Terengganu, sinonim dengan aktiviti tu. Betul. Okey. Apa dia, Ustaz? Apa dia? Candak sutong. Candak sutong. Jadi bila cakap candak sutong ni, kita panggil orang yang bidang dia lah. Bidang dia. Orang yang pakar lah. Yang arif bidang Sebab dia. dengar cerita memang bukan kaleng-kaleng lah. Bukan kaleng-kaleng. Influencer. katanya Influencer dia. Pempengaruh. Influencer dia. Ya. Katanya siapa kau nak booking dia lambat pula. Lambat pula. Mana Boleh anak boleh jalan dulu anak. betul. Baru boleh masuk booking. Siapa dia tu tak? Okey, baik, bersama kita pada hari ni Ya. Belly. Jadi mungkinlah sebab saya ni pun baru kenal jugalah. Candak sutong tu tahu lama dah. Cuma Belly ni rupa-rupanya dak barang lah. Tengok view tinggi, maknanya terima kasih juga pertama sekali sebab sudi mari ke kita punya studio. Cuma di pihak awak ni mungkin boleh kenalkan diri lah, mungkin cerita sikit macam mana mula terlibat dengan dunia candak sutong. Nampak orang muda lagi, benda lain boleh lagi jadi pilihan, tapi buat apa pergi ambil dunia candak sutong? Baik, terima kasih saya ucapkan kepada host lah. Ya. Host daripada Dengar Molek kerana menjemput saya untuk hari ini. Punya podcast Temu Buah Siti Santai. Ya. Jadi berbalik pada soalan Ustaz tadi. So sekarang ni saya boleh guna bahasa ni lah, bahasa standard. Boleh. Ya, boleh. Boleh, tak ada masalah. Lebih Kita lancar belakang. sikit saya nak explain tau. Betul. Ya. Okey, nama saya Abdul Hamiz Jazli bin Abdul Halim. Jadi saya banyak buat video-video yang mana menaikkan nama Belly lah. Belly bermaksud Abeli. Jadi walaupun muda lah sikit lah. Jadi umur saya ni sekarang ni dah masuk 34 tahun. Dalam ni lah dunia laut ni. Dia sebenarnya bermula daripada budak lagi, minat kot laut. Minat kot laut daripada muda lagi. Dan juga saya ni bukannya asal daripada tu main laut dah. Saya asal ni daripada government juga, kerja government juga, dan juga saya resign. Gitu. Resign. Jadi saya full main kot laut ni daripada tahun 2016 saya start ada boat sendiri, dan juga saya resign pada tahun 2020. Resign daripada agensi kesihatan lah, KKM. Dan juga saya fokus pada main kot laut. Jadi saya fokus main kot laut tu, barulah saya buat nama saya untuk naik lah. Maknanya bermula pada 2006 lah. Ni sekarang 2018, 10 tahun lebih kurang lah. Tahun full bawah. Cuma masa tu suka-suka lah, sekadar minat lah. Suka, minat saja. Tapi kejaya ada dah. Kejaya ada dah. Akhir sekali jadi pilih hak ni nak jadikan sebagai kejaya juga. Beralih Tekong. fokus secara apa kata? Official, rasmi. Maksudnya berapa tahun? 4 tahun lebih kurang ambil masa untuk full time dalam dunia candak sutong. Start lebih kurang 4 tahun lah. 4 tahun maksudnya 2020 tu saya dah start betul-betul nak berjinak secara dalam dah. 2016 kita start mendalami dunia laut ni. Bila belajar sikit demi sedikit-sedikit, lepas tu 2020 kita dah betul-betul nekat untuk resign, dan juga kita fokus betul-betul lah. Musim Covid tu 2020 musim Covid. Kenapa yang jadi sebab utama? Nak Daya jadi menarik. tekong. Memang nak. Yelah betul dah, dunia kita orang patah dah. Cuma mesti ada sebab dia. Sebab dia kalau ikut sebetul-betulnya dia agak rumit sikit dan juga panjang sikit cerita dia. Kalau contoh dibenarkan saya cerita memang panjang Oh, sikit. kita benar. Benar. Kalau boleh kaput tak ada masalah. Jadi sebenarnya kalau ikut sebelum ni untuk dunia main boat ni kita nak buat sebagai part time saja, sebab kita dah ada kerjaya dari segi kerja government kan, gaji orang kata gaji bulan-bulan dah masuk dah. Ya. Kita nak buat part time at least minggu sekali ada income masuk untuk cover. Tapi bila memandangkan musim Covid masuk masa tu 2019 masuk, jadi 2019 2020 saya punya masa dengan family tu tak ada terus. Sebab saya jaga Covid. Saya daripada kesihatan jaga Covid. Bila saya jaga Covid ni fikir selama 2 tahun duk fikir macam mana saya nak lari daripada dunia masalah, sebab kita tak tahu bila Covid ni akan berhenti. Betul. Lepas tu kita pun plan untuk buat bisnes lah. Kita masa tu bisnes online tengah top, tengah naik. Kita punya graf sales semua tengah spike masa tu. Jadi kita bincang dengan wife untuk resign dan juga kita buat bisnes online dulu masa tu. Sebab book kali tu saya nak jalan pun tak boleh jalan lagi.
Sebab Ya, ada tu. PKP kat dalam jalan tapi kita dah ada sebiji book untuk buat backup. At least minggu sekali tu kita boleh keluar gitu je lah. Lepas pada tu kita decide untuk resign, fokus pada online business. Lepas tu barulah kita tukar pada dunia book. Barulah saya pun plan untuk buat book yang lebih besar. Dulu book kecil ya, book snorkeling, book santai gitu je. Lepas tu barulah kita betul-betul fokus. Dan juga saya masuk kelas untuk buat bisnes lah. Untuk buat dari segi marketing, dari segi untuk fokus pada sale, untuk fokus pada account. Barulah saya pun berani pop resign. Maksudnya kita kumpul ilmu dulu, kumpul modal, barulah kita buat. Go. Baru Maksudnya berani. lebih kepada masa bersama keluarga lah. Nak masa bersama keluarga. Dan betul waktu tu memang sibuk nak orang KKM ni. Frontliner orang frontliner. Jadi masa tu memang agak payah lah waktu dan juga kena jaga kesihatan, nak balik pula ke Kangang pula. Kena bersih diri dan sebagainya. Okey, cuma itulah orang kata penyebab utama yang boleh katakan secara sepenuh masa beralih jadi pilih dunia candak sotong ni ataupun apa yang ada sekarang lah. Alhamdulillah. Dan waktu tu memang ramai orang yang mula beralih kerja. Cuma ni agak unik sikit lah sebab kita tinggal kejaya yang orang kata dah KKM Terjamin cik ada jaminan. Kalau orang kampung kata dok kerja sedap dah kerja KJL kan dok. Gitu. Malah bukti. Ya betul. Pilih dunia candak sotong. Waktu tu pula kita kata nak candak pun tak boleh. Dan waktu tu kita kata hanya bergantung betul-betul kepada dunia online semata-mata. Okey. Baik, kita terus kepada soalan kalau kita yang contoh kita kecilkan skop ya. Belly ni dia pun sebut ada boat dia boleh pergi macam-macam nak pergi ngai ikan, pergi snorkeling. Cuma kita nak skopkan kita pasal candak. Kalau orang luar Terengganu lah tak tahu, tak pernah pergi candak. Dan orang Terengganu sendiri pun ada juga hak tak pernah pergi candak. Jadi sebenarnya candak sotong ni Maksud dia paling mudah nak cover. Mudah kita nak ya. Candak sotong ni kan? Maksudnya kalau kita nak pergi jumpa orang luar ni, dia tanya candak sotong ni gapo sebenarnya? Candak sotong ni adalah aktiviti kita nak ngai sotong, memancing sotong. Cuma mungkin faktor menjadi candak tu adalah upaya dia. Upaya dia panggil upaya candak. Okey. Kalau mengai ikan ni panggil ngai ikan, tak panggil candak ikan, tapi ni adalah candak sotong sebab dia menggunakan teknik mencandak. Candak Upaya tu pasal panggil upaya candak. alat candak. Dia. Jadi dari segi asalnya kita boleh kata pemancing sotong sebenarnya. Tapi nama yang lebih sedap candak sotong lah. Ada orang panggil candak, ada orang panggil sadak sotong macam-macam, tapi asal-asalnya adalah candak sotong. Sadak rasa dia. Candak Kalau orang lama panggil sadak. Jah trik sadak sotong. Dia ingat dulu dengar candak sotong macam kita duduk biga bok tu pakai wak gini. Macam kait dah. Macam kait gitu. Rupanya je mencandak macam ngai lah. Ya betul. Tapi dia menggunakan teknik upaya tiru ada juga upaya yang betul, tapi dia menggunakan semua makan banyak dia panggil candak. Gitulah. Baik, kalau kita balik sikit pada soalan utama tadi sebab kata nak bina nama. Belly tu maknanya 2016 tu start bina nama. 2016 kita dah start berjinak-jinak buat video sikit-sikit apa semua, tapi betul-betul kita punya fokus betul-betul 2020 waktu betul-betul kita dah ada ilmu untuk membina nama sikit. Barulah kita untuk buat bisnes ni kok mana pun ikut bisnes apa-apa pun, jual baju ke apa pun, nama kena naik dulu. Bila nama naik dulu barulah kita punya bisnes ikut sekali. Dulu saya 2020 tu kita buat bisnes 2016 tu bisnes dulu lagi. Tapi tak jadi. Dia jadi slow sebab orang tak kenal. Bila orang tak kenal, orang tak tahu pun kita ni buat di barangan tu macam orang kata barang siapa? Barang siapa? Tapi bila ada branding sendiri, Belly, kenapa kita jual pun yang akan laku? Itulah makna kata. Jadi mau ambil masa yang lama juga untuk bina nama tu. Bila orang kenal, barulah kita boleh selit satu baru mudah sikit proses dia. Okey. Itulah bukan satu benda yang mudah lah. Sebab macam tadi Belly royak, maknanya apa-apa pun kita buat, bukan kata nak balik kepada dunia perniagaan semata-mata, tapi kalau kita nak buat apa sekalipun memang basic dia kena ada ilmu. Kena ilmu. Macam tadi bila kita rasa okey dah jualan dah, rupanya dah. Dia kena naik nama dulu. Jadi okey, itu antara orang kata ramai gitu tau. Kalau kita tengok Khairul Amin apa semua pun dia memang start gitu. Bina nama. Bina branding sendiri barulah dia terus dengan bisnes dia buat. Okey, lepas tu cuma candak ni dia start kebiasaannya start petang sampai ke pagi esok. Sebab apa siapa orang sanggup bermalam lagu tu? Candak. Salah satunya candak ni dia sinonim ni candak sebelah malam tau. Orang kata pasal buka lapu apa semua kan. Orang sanggup duduk tengah laut sebelah malam ni adalah sebab sotong ni dia aktif sebelah malam.
paling banyak diaktif sebelah malam. Dia ada siari. Tapi candak siari ni dia lebih kepada candak di kandang sotong. Dia ada musim-musim sotong dah start bertelur, dia akan jaga telur. Tapi kalau contoh awal musim dan juga ujung-ujung semua ni, bila sotong dah lepas telur, kita perlu menggunakan lapu yang besar lah untuk tarik dia mai berbuk. Sebab itulah kita kena candak sebelah malam. Kita kena candak malam. Kalau candak siari payuh. Boleh sikit-sikit tapi payuh candak siari. Jarang-jarang sangat. At least malam ni kita duduk jauh daripada kandang sotong, tempat sotong bertelur. Dia nama kandang sotong ni tempat dia bertelur, lepas telur. Walaupun kita duduk jauh, kita buka lapu ni, sotong boleh mari berbuk. Lepas tu sotong pula dia bukan tertarik dengan lapu sebenarnya sotong ni. Orang kata pakai lapu ni tak ada pun. Kita buka lapu tu, kita nak tarik ikan kecil. Ikan bilis, ikan halus dia macam plankton kecil-kecil. Jadi sotong tu mari nak makan ikan tu. Bukan dia tarik lapu, dia tak akan mari suka-suka. Dia nak mari, dia makan catuk-catuk, dia nak makan-makan. Sebab tu kita buka lapu. Jadi lapu kita ni kita kena kaji untuk tarik ikan kecil. Barulah sotong tu nak mari kejar mangsa dia. Gitu sebenarnya. Sebab tu dia nak sebelah malam. Kalau kena cahaya siang banyak lagi aktif lah. Lagi banyak cahaya. Betul tak? Kita nak tarik Kat nak aktif ya. Saya kat nak aktif tari. Tari lagi. Tapi orang rupanya gitu dah. Gitu dia punya Memang dia. betul. Memang orang faham gitu lah. Orang tengok kata sotong ni nak lapu, nak cahaya. Jadi dia kejar cahaya. Rupanya kejar ikan kecil. Ikan kecil. Dia kejar makanan dia. Sebab dia nak cari makan sebelah malam. Kalau siari ni dijaga telur. Jaga telur dia. Telur kita kena candak kat telur. Sebab tu candak siari lekat sakut telur semua tu. Sakut tubuh. Sebab kita main sembak dia. Candak Lepas tu sembak dia kena tubuh. Tapi kalau malam ni betul-betul dia nak makan. Okey. Musim candak sotong lah. Kadang-kadang orang tanya, okey ni musim candak sotong ke? Bulan cerah dan sebagainya orang kata. Kalau ikut beli sendiri, bila waktu yang betul-betul kita kata Sesuai lah untuk sotong. Kata buah jambu golok lah. Seiring kata mari sotong mesti jambu golok. Kalau durian mari dengan buah manggis. Aduh. Buah apa panggil? Ilih semeta. Semeta. Kalau candak sotong ni, dia kalau musim-musim sotong, sebenarnya kita kena tengok pada tahun Islam. Tahun Islam dengan tahun kalender ni dia lain kan. Dia ada gap-gap dia. Kadang-kadang bulan Islam ni dia awal sikit. Sebab itulah bulan Islam ni dia ikut bulan yang betul. Bulan atas langit bulan betul. Jadi kalau contoh 15 bulan Islam betul-betul bulan purnama. Kalau contoh 15 bulan-bulan biasa ni dia tak sama. Sebab tu nak tanya bulan cerah, bulan gelap. Jadi mula-mula sekali kita kena tengok bulan Islam dulu. Dan juga kita kena compare dengan tahun-tahun yang sebelum. Jadi kalau tu adalah salah satu lah. Jadi bulan Islam ni orang nak tengok sebab dulu orang nak candak sotong dia nak pergi bulan cerah. Jadi bila kita fikir apa dulu nak candak bulan cerah? Saya candak bulan gelap dah. Padahal saya candak sekarang ni bulan gelap lebih banyak sotong daripada bulan cerah. Bila difikir-fikir, dikaji-kaji, sebab orang dulu dia tak ada equipment yang cukup untuk candak sotong. Orang dulu mana ada spotlight sampai 1000 watt dulu. Tak, just pakai lapu, kadang-kadang lapu rumah dia pakai bateri. Jadi dia memerlukan cahaya yang cerah untuk candak sotong. Kalau contohnya candak bulan gelap, tak ada lapu dia, tak ada sinar daripada ni lah. Kalau contoh kita ada spotlight besar, kita buat macam buk-buk pokak-pokak yang jaring ikan yang banyak. Dia tak tahu bit boleh cerah. Dia tu bit boleh gelap. Sebab boleh gelap dia boleh buka lapu. Bila buka lapu, cerah bawah buk dia, ikan sotong semua mai bawah buk. Apa dia tak buka lapu boleh cerah dia panggil naik kelang tak. Dia akan berehat lebih kurang seminggu. Naik kelang. Naik kelang tau. Dia akan berehat semua. Sebab apa? Sebab kalau contohlah sotong banyak masa tu, apa dia tak buka lapu masa tu? Sebab spotlight dia dengan cahaya bulan tu lebih kurang sama tu. Jadi benda tu nak masuk bawah buk jadi berbelah bagilah. Dia memang sotong akan aktif. Lepas tu dia tengok pada Aru. Aru pula tengok bulan Selang juga. Minggu kedua dengan minggu keempat bulan Selang air lembut. Minggu pertama dengan minggu tiga air laju. Dia ada pasal surut dia. Air pasal besar, pasal kecil. Jadi nak candak sotong ni sesuai dia masa kat ambil Aru. Kalau Aru laju okey, cuma kita nak candak tu sukar sikit sebab kena pakai pemberat yang berat. Lepas tu lu nak tahu dalam masa setahun tu bila musim candak sotong. Untuk orang luar dah tahu lagi maksud kalau kita katakan tu jadilah. Jadilah bila masuk dia adalah kita kena tengok dia akan start setahun ni awal lepas pada musim monsun, musim banjir lah. Dia akan ada musim udah sekali. Musim udah hok mahal tu, udah hok Chinese New Year makan lah. Udah putih, udah rimah. Sebab tu masuk tu udah tu mahal kan. Lepas habis musim udah, masa orang tengah muka udah tu, kita kena survey tanya orang ada tak sotong kecil-kecil tengah makan udai di pukak. Dia dah start ada sotong jagung namanya, sotong kecil-kecil. Ada pesta-pesta jalan sotong jagung tu kan. Itu adalah permulaan nak start musim sotong. Jadi tempat-tempat ni dia tak sama. Kadang-kadang bulan 2 tu di sebelah Kelantan dah start dah. Dia biasanya dia start di sebelah barat dulu. Barat ni Kelantan lah kita. Barat
Dia mari ke timur sapalah ke Johor. Johor ni dia Mesing. Dia Mesing sampai hujung tahun. Sotong tapi dia start lewat sikit. Kadang-kadang bulan 5 baru start, ada bulan 4. Macam di sebelah Kelantan ni bulan 2 start sotong tu. Boleh canak tu. Dia maksudnya Maknanya musimnya sepanjang tahun tapi tahun. ikut negeri-negeri. ikut negeri-negeri bergerak. Kalau contoh di sebelah Besuk Stew ni dia bulan 4 di tengah start Nagalok. Jadi bulan di Dungung Kemamai semua ni dia jadi dah gap dah. Dia jaga serentak tu dah. Sebab kalau geng-geng daripada Johor semua tu dia akan tengok kita tengah rancak, barulah dia akan prepare bagi dia. Gitu lah lebih kurang. Pokoknya kata fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun ni. Tadi jawab lah ke tadi. Yang pertama sebab cahaya, bukan cahaya. Okey saya. Ikan. Lepas tu royak ni pula apa nama ni air lembut ni arus dan dia sebagainya. kena kaji Patut semua. Betul. Jadi kita ni pakai tengok wayang bergolok tu. Lepas tu kita pergi saya bawa trik balik kosong marah Balik pula. kosong. Betul dah. Kalau air lembut, air mati upel lain kita pakai. Kalau air laju upel jenis lain kita pakai. Teknik nak cara satu. Sotong tu tak makan, dia tak akan berpuasa seminggu. Tengah air lembut dia akan makan tapi teknik dia lain. Sotong tak puasa lah. Kalau dok dia nak makan 2 minggu dalam masa sebulan, dia pakai puasa lah seminggu Masa dulu. apa boleh tengok video Belly ni, kita tengok banyak sotong. Dia Kena cara lah. kena cara. Jadi kita kena ajar. Kalau contoh kita buat packing, kena ajar customer lah. Kalau ada customer daripada luar, daripada Selangor mari, dia tak tahu macam nak sotong. Sotong makan lagu mana. Jadi kita kena bagi ilmu pada dia. Jadi nak bagi ilmu pada dia, kita kena ada ilmu dulu. Ya. Barulah kita boleh share pada dia. Barulah dia boleh balik sotong. Kalau dia main canak saja dah, dia boleh canak tapi tak boleh sotong. Main canak saja. Ya betul dah. Jadi Dia kadang-kadang dia ni mari nak candak je, mari nak jalan sotong je. Kadang-kadang nak ambil dia punya vibe, dia punya Ya. dia tu. Cuma Belly kita ni dak loket lah. Maknanya royak. Betul dak royak kadang-kadang. sebanyak ada ni lah, ada Betul. belajar-belajar, kaji-kaji sikit. Barulah kita Kadang-kadang bila kita nak cari book, orang kata carilah tokang hok okey, hok aktif sikit. Bila sini dak jadi dia akan bawa kat lain. Sebab kita kadang-kadang hok jenis pasif dak aktif. Ya, beralih-beralih. Dak balik duduk situ je, dak apa, waktu balik kosong. Jadi kita tak buah gitu, jadi buruk nama Terengganu tu sendiri. Cuma okey, itulah pengalaman dan juga ilmu yang boleh kita dapat pada saat ni. Cuma nak tahu hak jadi tu, maknanya kena tengok mengikut bulan Islam dan tengok keadaan arus minggu kedua dan minggu ketiga dan sebagainya. Tengok pula air tu supaya nak pilih upang hak yang kena dengan waktu tu. Sesuai waktu tu. Oi, banyak. payah. Banyak kriteria. Dia banyak kriteria. Nak wadah bawa wadah air je. Bukan kata setiap kali pergi tu confirm 100 kilo dah. Dia kena pilih-pilih. Tu dari segi pemilihan bagi penyewa. Kalau dari segi preparation untuk tekong dan juga kita punya macam saya pemilik book ni, kita kena ada strategi pula. Tu penyewa usaha untuk pilih upah. Sebab kita tak boleh paksa je beli upah. Kadang-kadang dia bawa upah tak kena pun ada. Jadi kita kena stand by atas book pula. Kita punya panggil planning backup planning atas book. Tekong kena terlatih dari segi equipment atas book untuk scan. Sebab sotong ni kita nak canak, kita kena scan by sonar. Mungkin GPS saja pergi spot parking, sebab tu isu tekong tidur semua dah. Ya betul. Jadi kita kena scan tanah. Sotong ni dia duduk tanah berlainan dengan ikan. Kadang-kadang dia duduk sekali, ikan je spesies gapo duduk sekali dengan dia. Kita kena kaji semua. Barulah kita kena tahu kawasan ni kawasan sotong. Dia bukan tradisi orang dulu, tradisi. Macam nak situ lah dia pergi. Tapi sebenarnya sotong ni dia merata-rata ada, tapi tempat dia melepaskan telur tu musim canak adalah musim melepaskan telur. Dia akan pilih tempat-tempat untuk lepas telur. Gitu. Jadi kita kena cari tempat dia tu, kena kaji kan tempat dia. Dia tak akan lepas telur atas tanah pasir lah. Contohlah atas meja gini, dia nak lepas telur yang akan hanyut. Jadi kena cari struktur laut. Rumpai laut, macam tumbuhan-tumbuhan tengah laut. Kita kena scan by sonar, barulah kita boleh tahu sini berpotensi canak sotong. Jadi ada kecanggihan teknologi untuk lokasi-lokasi tu yang lebih tepat lah kita kata. Okey, baik. Okey dah, maknanya kata tadi bercerita berkenaan dengan orang luar mari Terengganu apa sebab kita guna banyak dah orang tepuh sebab ada mungkin pengalaman manis ataupun ada pengalaman yang dah nak lupa sebab terlalu manis, ataupun mungkin sebaliknya biasalah kita berdepan dengan Macam-macam ni. Ragang-ragang semua ni customer. Dia untuk canak sotong ni dia berlainan. Kalau contoh kita canak sendiri dengan bawa customer. Kalau bisnes, melibatkan bisnes bawa customer ni ataupun bawa penyewa ni, kita lebih kepada orang panggil services lah. Perkhidmatan. Jadi perkhidmatan ni dia tak banyak sangat yang manis, dia banyak yang pahit. Tapi bila yang manis tu betul-betul manis lah. Jadi yang manis tu dia
tak ada lah so dua, dia banyak sebenarnya yang manis ni biasanya dapat sotong yang banyak. Dan juga dia mengucapkan terima kasih pada kita, dia berpuas hati. Tapi yang terjadinya banyak sebaliknya. Yang dapat banyak ni dia biasanya tak puas hati, dia nak lebih banyak Pulau. Yang dapat biasa-biasa tu dia akan sentiasa bersyukur. Yang tak ada langsung tu biasa dia murung gitu je lah. Jadi kalau kita dengan kemurungan balik dengan gitu je lah. Anxiety. Sebab dia imagine dia tengok sutong orang gini-gini, tapi bila dia mari dia mabuk semua, tapi macam mana sutong nak naik tau, dia tak boleh nak canda. Tapi kalau contoh orang boleh yang banyak, contohlah sotong masa tu tengah malam dah dapat lebih kurang 1 kilo. Dia nak lagi 200-300 kilo. Bila dia tak capai target, dia akan salahkan kita lah, book geruk sikit dia akan salahkan kita. Book geruk sikit sutong tak makan, dia pun tanya kita buat apa sutong tak makan. Dia suruh pindah. Padahal kalau pindah ni berisiko macam nak sotong. Pindah ni kita tutup lapu. Sotong tengah berkumpul berbuk tapi dia menunggu arus. Sebab tu saya kata berkait dengan arus. Kalau contoh arus tengah mati, sotong tengah ada berbuk, jangan pindah lagi, tunggu dulu. Tapi benda tu tekon je yang tahu. Tapi kalau contoh tekon hot jenis scan semua tu tak boleh nak kata gapo lah. Kalau macam kita ni, kita akan buat sesuatu yang terbaik lah untuk kita punya customer. Sebab kita bila sotong banyak dah balik semua ni, kita nak jaga nama sebenarnya. Jadi kalau contoh kita nak customer tahun ni je lah kita buat bisnes, tahun depan tak ada sewa dah. Ya, betul. Ada kita nak kepuasan hati dia tu. Walaupun kita kata ada kerana tu biasalah. Biasa. Cuma pengalaman pahit tadi itulah. Banyak gitulah. Banyak hot tak bayar sewa pun ada. Jadi ada tak bayar sewa, hot air sewa pun ada. Jadi kita nak rolling minyak dengan minyak kadang yang tengah tinggi minyak. Jadi benda tu yalah, kita adapt dengan gitu je lah. Kita tak perlu kita nak viral ke benda tu. Biasa lambat ni sebab balik dengan penuh kekecewaan. Dia tak boleh. Tak boleh. Lepas tu dia kata dah terpakai duit, organizer terpakai duit semua. Tu benda yang memang selalu terjadi. Betul. Jadi sebab tu kita kata dia tawakal ni kena tinggi. Kalau kita nak pergi candak sotong apa serba, kita ambil benda paling mudah sekali lah. Kita baru raya haji dengan harga sekian apa serba tu, kadang bila daging tu tepuk dahi masing-masing, jangan tepuk dahi. Sebab kita kena ingat matlamat asal kita tu. Kita nak korban ni, nak ganjaran pahala tu. Daging boleh bagi orang banyak tu kediang kira. Ya dah. Boleh betul niat kita, tapi hok jual lembu pun kena cerdik attack, pamari hok tulang. Aku kering. Cuma nak khabar balik asal tadi. Niat kita nak pergi candak tu betul dah, kita memang nak sotong. Tapi kalau kita nak sotong yang banyak, pergi pasar je lah. Cuma kalau kita memang niat asal, orang nak pengalaman orang nak suasana. Jadi kadang-kadang benda ni kita kena balik pada matlamat asal kita nak pergi. Jadi kalau kadang-kadang bila matlamat kita jelas, insya-Allah akan ada rezeki yang tidak kita sangka. Sebab kita pergi dengan tulus, ikhlas. Dengan harapan yang tinggi ni kadang-kadang syaitan betul. Ni expectation beratus kilo. Nak kita pergi Bali ni balik kosong. Balik kosong betul tak? Sebab kita dah berada pada satu tahap yang kepercayaan yang tinggi dan harapan tinggi orang. Tiba-tiba pergi hari tu Bali tak boleh. Tak ada sotong. Ada tak pengalaman tak boleh balik kosong? Ada. Tapi taklah sampai kosong lah. Biasanya ada sotong lah. Biasa kalau contoh laut ni, kalau tahun ni alhamdulillah okey, banyak juga boleh. Cuma awal-awal musim itu dia ada tak boleh pada sebab kita mungkin masa tu tak jumpa spot lagi. Sebab awal musim kita masih mencari lagi. Bila dah start masuk bulan 5, bulan 6 ni, kebanyakannya kita punya hasil tu konsisten lah. Ada yang sampai 200 kilo pun ada, tapi waktu tu adalah rezeki dia. Maksudnya spot kita baru jumpa. Tu spot dara untuk dia tu. Dia ambil tu rezeki dia. Kita pun sebagai pengusaha buk ataupun tekong ni, kita fikir awak mari tu dengan bawa rezeki awak. Kita kan ada rezeki masing-masing tak? Betul. Allah dah tetap ada rezeki kita masing-masing. Jadi kita ni memudahkan cara. Kita bukan menghalalkan rezeki tu masuk. Macam tu dia bawa dengan rezeki dia, dia mari, kita pun bawa ke tempat yang sesuai dengan dia. Jadi kalau contoh dia dah ada rezeki, dah tertulis dah rezeki dia, tapi dia pergi just untuk tidur, benda tu takkan naik dengan sendiri. Betul. Jadi nasib orang kata dah tak suak. Betul. Dah kenyang lah. Kita dah ada dah rezeki dah tertulis dah, tapi kita kena usaha, sama-sama usaha lah. Gitu. Betul. Mana fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Tapi raya jangan tidur, naik buk tidur dah. Kalau kita mabuk. Mabuk tak rasa. Kalau mabuk tak boleh nak lari lah, memang satu kelemahan dah. Selagi boleh lari awal, tahu dah mabuk jangan naik. Jangan lagi lah. Tebang lagi. Cuma dari segi teknik biasanya benda orang sokmo silap candak ni. Okey. Candak sotong ni teknik yang silap adalah teknik mana orang baru akan kena. Dia akan lebih tengok
video-video ataupun apa iklan lah dalam medsos ni. Tak nak sotong pakai lampu kelip-kelip lah, pakai cah lampu. Lepas tu dia tengok video tak sauk sotong, pakai sauk tak perlu candak sauk sotong. Jadi dia imagine bila lagi laut sotong tengah timbul banyak. Sebenarnya benda tu dok pun. Jarang-jarang sekali, mungkin setahun mungkin sekali kita akan jumpa. Jadi pengalaman saya bawa orang candak sotong yang baru ni, teknik dia pakai perambut yang besar pun ada. Tapi yang paling teruk sekali dia pakai candak yang macam lampu disco tu. Jadi kalau contoh siapa-siapa yang tengok ni benda ni, ya belilah benda tu. Bukan kita nak menjatuhkan bisnes orang tu, benda tu tak jadi. Sebab bila sotong tengah banyak, bila dijatuhkan lampu kelip-kelip tu, senyap sotong tak makan. Settle. Dia joget pula. Upel besar botol ni, upel dia besar botol ni. Dia ada bateri untuk cah benda tu. Bila dia jatuh, dia macam lampu kelip-kelip bawah tu. Sotong tak tertarik benda tu. Sotong tertarik benda-benda yang dia nampak macam makanan dia. Macam udang, sebab tu lah upel candak macam udang, bentuk ikan. Tapi benda yang besar kecil. Dan juga bila sebelah malam, body candak tak adalah body glow. Glow maksudnya dia bercahaya. Dia masuk cah dengan spotlight, jatuhlah dia bercahaya. Tapi taklah siapa cahayanya terang. Dia dah sama-sama. Di sotong ni dia nak benda-benda gitu. Dari segi teknik dia lah, teknik dia rambut besar. Lepas tu dekat dengan pasal upel candak tu dia letak swivel snap besar. Jadi benda tu merumitkan apa. Kalau macam kita tengok, kita tak boleh makan. Jadi kalau sotong tengok pun lagi lah. Sebab sotong ni dia sangat-sangat sensitif cara dia makan. Kita lebih kurang ikut teknik-teknik dia. Cakap pasal lampu ni, memang kita ada dengar akhir-akhir ni dia kata memang lampu warna hijau. Jadi lagi isu-isu lagi tarik. Lepas tu pula ada siap ada larangan ni. Itu sejauh mana pandangan Belly? Pandangan saya, kalau contoh lampu hijau ni, kita start pakai mula candak dulu, kita pakai lampu hijau yang saya kecil. Tapi efek lampu hijau ni memang betul-betul power. Lampu hijau ni mungkin dia boleh tarik ikan dengan kadar yang sangat cepat. Dia jatuh lampu hijau, anak ikan ataupun jenis plantain kecil-kecil semua akan berkumpul berbuk. Jadi sotong akan cepat mari berbuk lampu hijau, sama ada lampu jatuh dalam air ataupun lampu atas. Efek warna hijau ni saya pun tak tahu, tak sampai tahap saya lagi mengkaji apa lampu warna kecil ni dia tertarik lampu warna hijau. Jadi benda tu pun dah komersial, masuk semua masuk lampu jenis ni masuk. Lampu daripada China, daripada Thailand masuk. Semula dah start banyak. Dengan kata lampu ni diharamkan lampu ni. Lampu tu diharamkan bukan akta laut kita mengharamkan penggunaan lampu tu masa candak sotong. Macam buk besar pun lampu berkait atas warna hijau semua ni, color hijau tidak dibenarkan tengah laut. Faham. Tak tahu dia sebab apa, saya pun tak pasti. Tapi kalau contoh efek dia bila kita pakai lampu hijau dengan tak pakai lampu hijau ni lebih banyak hasil berbanding lampu putih biasa. Lagi-lagi kalau kita duduk ramai-ramai, kita ada saingan. Salah seorang tu pergi pakai lampu hijau. Pakai efek pada semua. Sebab tu saya punya skill ni kita nak jauh-jauh sekarang ni. Sebab kita tak sebagi ada saingan lah. Okey. Teknik ada kita cakap. Kenaan dengan bacaan dan juga teknologi yang ada. Dengan apa nama ni kecanggihan yang ada. Orang dulu bacaan dia. Sekarang kita guna teknologi juga bacaan kita dengan ilmu-ilmu kita. Dari sudut pendapatan, contoh bukan maksudnya sotong hasil tu. Jadi dulu dengan sekarang mana nampak lebih banyak hasil? Kalau lah tempat yang kita pergi tu adalah tempat yang orang panggil macam spot-spot biasa, spot dulu pun candak situ. Tahun depan pun candak situ. Hasil dia lebih pada hasil yang sama. Tapi kalau ikut dari segi data-data yang kita kumpul ataupun kita tengok dari hari-hari, dulu dengan sekarang ni banyak hasil dulu daripada hasil sekarang. Dia banyak faktor. Salah satu faktor tak adalah book sekarang ni terlampau banyak. Mungkin orang dah start banyak duit kot. Orang dulu pakai book kecil-kecil. Book kecil-kecil dia tak boleh bawa penumpang pun, tak boleh dia candak suka-suka ada segi hasil dia lah. Mana kita pun pakai book kecil-kecil dulu. Equipment dari segi sonar, dari segi lampu, spotlight semua ni kurang. Jadi hasil dulu tu tak sebanyak macam hasil sekarang ni. Hasil sekarang ni kita dah panggil merantau jauh dah. Kita nak pecah tradisi candak sotong di tempat tu, kita pergi candak di tempat yang orang tak candak. Dulu orang candak tempat yang orang candak. Orang tahu dah. Okey, candak ni mesti dekat. Kalau contoh di Mangan dia mesti kat area Pulau Kapar. Kalau candak di Stiu mesti dekat dengan area Pulau Lang Tengah. Dia ada dekat pulau sebab dia cari struktur laut untuk lepas telur. Tapi sekarang ni kita candak di open sea. Laut lepas tu. Rupanya ada sotong. Cuma teknik kita nak cari tu dia teknik cari karya tengah laut tu. Belajar tu. Dari sudut hasil? Hasil alhamdulillah banyak untuk teknik tu lagi. Walaupun di tengah laut tu, laut jauh daripada pulau.
jauh pada pulau. Kalau nak bandingkan air, candak standard lah, candak orang musim-musim biasa buk kayu gini, air lebih kurang 25 meter ke bawah. Air bahasa air standard lah itu darat pada pulau, panggil bawah pada pulau. Apa contohlah kita pergi laut lepas. Air dah start 45 hingga 60 air. Tapi bila kita fikir, memang letih nak candak sebab sutun ni berat nak pulah dia ni. Nak orang tak faham, tak pandang nak candak kan. Oh ya. Dia pulah nak naik dia berat. Dia berat macam kita tarik-tarik sapu. Mula-mula tu dia nyuk sekejap, lepas tu dia berat naik atas. Kalau contoh kena 3 ekor 3 ekor sekilo memang berat lah. Dia macam makan air, orang panggil dia pergi air. Ada rintangan. Tapi lebih dia candak tempat air dalam ni, sutun tu besar. Sutun tu boleh cecah 0.5 kilo seekor. Oh, sutun tu besar. Sutun tu panggil, sutun pula ada 2 jenis sutun tupak dengan sutun togok. Sutun tupak tu dia tupak yang besar. Kalau kita candak kat tempat yang dekat, tak ada sutun tu. Dia tak besar, dia kecil-kecil. Okey, jadi mana boleh beza lalu dok. Pergi kat darat sutun ni saiz. Saiz dia. Biasa dah kita tengok. Laut lepas sutun pun besar-besar. Besar. Gitu lebih kurang. Dari segi saiz, dari segi hasil dia. Jadi kalau contoh hasil kita boleh sutun 100 ekor banding laut dengan darat, 1 ekor 1 ekor. 1 ekor tu timbangan lebih berat. Besar. Baik besar. Dia lagi dekat dengan patah lagi kecil. Siapalah tepi patah dia ada satu jagung. Cumi-cumi dekat tu tepi patah saja. Cumi-cumi. Cumi kecil-kecil dah. Apa tak suka makan sutun tu? Candak kau. Ya. Kalau sutun tu dah nak makan. Kalau sutun tu kan kita masukkan dia ada tu orang macam merah sebab. Ya. Kalau sutun candak dok. Ya. Jadi kalau mesti candak sutun makan. Kalau awal-awal tu memang dak makan. Okey. Tadi cerita apa nama ni dekat dengan pulau dan tengah laut sikit. Biasa kalau sekali turun tu banyak anda dapat kebiasaan lah kita kata. Dia panggil average hasil. Kalau musim yang sutun tengah ada sekarang ni duduk main average 50 hingga 70 kilo untuk satu bot. Tu bot yang aktif lah, maksudnya kru atau bot pun boleh tolong candak. Penyewa pun candak. Tak ada faktor-faktor ribut apa semua. Maksudnya average yang standard boleh. Tapi kalau contohlah dia kena jackpot lah malam tu tau. Dia jumpa tempat baru, sutun tengah galak, arus comel orang kata. Cuaca pun okey, dia boleh mencecah 100 hingga 200 kilo. Kalau contohlah tempat tu tempat baru pula, kita jumpa tempat baru dekat open sea. Dia boleh mencecah 200 kilo ke atas. Ada yang pernah kita dapat 380 kilo sampai pukul 12 malam tu penuh tong dah. Tu macam menggila, tapi tu dia tak timbul air. Dia kena candak daripada bawah juga. Kena pakai teknik yang sama tapi jatuh bawah dia naik. Tu boleh naik. Sebab sutun ni dia cepat penuh tong sutun ni. Cepat penuh tong sebabnya bila dia kena semua tu. Kalau contoh kita main 9 orang. Contoh seekor-seekor seorang naik 9 ekor. Kalau contoh 3 ekor sekilo cepat memenuhkan tong kita. Tong kita tu. Kalau dah makan semua. Makan semua. Kalau contoh nak candak sutun ni, kalau kita nak jackpot lah. Dia makan 2 je cukup lah. Penuh dah tong 200 liter tu. Sekejap. Dia gini lah. Itu naik. Kita nak tunggu timing tu. Kalau contohlah timing tu ramai yang tidur rugi lah. Jadi kalau candak boleh lah 50 kilo. Kalau contoh masa timing di tengah makan tu semua orang bangun, tu okey. Semua buat kerja tak? Semua buat kerja. Soalan panas sikit. Okey. Beli bawa orang tau. Okey. Candak dok. Kita akan tolong candak sekali sekiranya ada space dan juga sutun tengah kurang. Kalau contoh sutun tengah banyak, kita just kawal selir orang. Sebab bila sutun tengah banyak ni akan berlaku belik sama sendiri. Kita kena tolong pelepas sutun pun kita kena kutip cepat telatah sebab yang latah jadi licin. Tapi kalau contoh tengah slow, kita akan tolong candak untuk tambah hasil dia. Maksudnya bukan untuk beli lah. Bukan kita tak candak untuk kita. Dan juga atas bot kita ni kita diharamkan untuk semua staff-staff kita ambil hasil. Kalau nak sangat hasil kena mitok jatuh nak buat lauk, mitok 1 kilo 2 kilo. Kalau customer bagi kita ambil. Customer tak bagi tak payah ambil, kita just makan malam tu je lah. Malam tu kita ambil sutun yang kita candak tu untuk masuk. Bukan kita ambil sutun customer, kita akan candak-candak boleh 10 ekor. Manis. Kita pun kakak lalu masuk ni sutun. Tu pengalaman paling sedap sekali Maggi sutun tengah laut. Nak rasa kemanisan dia tu pun. Rangup tak jadi tau. Sebab dia naik tu kan dia terang tau. Terang lagi. Kalau putih tu timbul kan. Kalau putih dia dah mati dia kena air batu tu. Tapi benda tu sebenarnya isu juga orang dok cakap. Bawa-bawa tu juga candak. Boleh kau dia. Jadi molek lah dia punya kaedah tu comel. Maknanya tolong-tolong dari sudut hok penumpang pula. Orang treat hok gini pernah dok berlaku. Kemal lidah dan sebagainya. Biasa kadang-kadang kita masih nak gini
pakak ada momoh aku. Kadang-kadang Kadang geng-geng dia ni. Maknanya masa nak pergi tu pakak okey. Kalau jelas daripada awal alhamdulillah. Yang kalau pegang. Setengah orang ni kata bincang bawah lain, naik atas no lain. Contoh kata okey kita pakak. Boleh banyak anda pun kita bagi sama naik rata. atas nu tiba-tiba hot ni boleh banyak air rasa lain dah. Capur pula saat dia mutah. Main pening layu apa Boleh tak boleh hasil lah. Jadi pernah ada tak peristiwa macam ke masa muka ke baloh ke apa ke sepanjang Kalau sepanjang yang kita main candak ni tak boleh nak kata kita ada medok lah. Sebab itulah kita sentiasa upgrade kita punya package. Jadi salah satu package yang kita buat ni adalah package yang mana di booking oleh salah seorang organizer. Dia yang handle dia punya awak-awak dia. Team dia. Kalau contohlah kita buat treat dia panggil treat selit. Treat selit lah yang biasa menjahana ke persahabatan dia. Contoh treat selit saya yang open. Contohnya saya pemilik book saya open. Okay, treat selit untuk esok nak 8 player 200 orang contohnya. Dia mari dengan background orang yang kita tak tahu. Benda-benda gitu yang akan berlaku. Sebab setiap kali saya buat yang tahun-tahun sebelum, bila balik tu feedback akan jadi tak okey, atau book akan jadi crowded, dia bawa tong dengan banyak, dia bawa joget dengan banyak. Jadi bila salah seorang tu candak 3 joget, hok ni candak seorang joget, hok ni akan deki candak juga. Lepas tu sutun pula kadang-kadang ni sutun ni kan nak juga. Bila dia makan sebelah belakang, hok depan tak makan. Lepas tu hok belakang pula akan suka lah sutun tengah makan. Hok depan pula just push kita, dia push kita suruh lepas tali sauh. Bila kita lepas tali sauh, hok belakang tak makan, hok tengah makan, hok belakang akan mahu kita pula. Kalau selit ya akan jadi gitu. Sebab itulah nasihat saya lah untuk siapa yang nak buat treat kat satu ni. Kalau boleh elakkan treat selit. Kalau dia nak selit pun biar organizer dia yang urus. Jangan kita sebagai pemilik book yang buat. Contoh kalau kita buat akan jadi gitu. Memang jadi semua. Jadi semua baloh walaupun dia tak cukup awak-awak, dia suruh cari. Bawah tolong cari. Tolong cukup lah. Cukup. Bila kita cari balik-balik, kita tak puas hati. Dia ni sebab dia hasil dia ambil sedikit dia susu. Jadi efek pada kita. Kita just ambil sewa saja. Tapi kita kena fikir masalah pada dia. Betul. Tu masalah. Jadi kalau boleh salah satu organizer ni dia yang arrange, dia yang atur dia punya kru dia. Dia punya awak-awak dia. Contohlah saya nak sewa ngebuk lain, saya organize, saya akan atur jadual apa semua. Saya akan briefing pada awak-awak saya ni, okey kita tak nak sutun ni gini mu tidur mu mabuk semua mu tetap boleh sutun. Dia kena kemas semua baru kita pergi. Tapi kalau contoh stekon yang handle atas book akan ada masalah tak puas hati. Sebab semua yang nak gini nak kerja hasil. Ya. Betul. Sebab tu kita tanya dia sebab kadang-kadang bunyi siapa ke biasalah. Balik tu duk bunyi apa sebab. Okay, balik kita pada berkenaan dengan hasil dulu dengan sekarang. Ada perubahan dan sebagainya. Dulu banyak, sekarang ni macam sikit-sikit. Jadi mungkin boleh kongsikan mungkin ada beberapa faktor yang dirasakan boleh jadi penyebab. Mungkin cuaca, musim jumlah lombok, pencemaran ataupun aktiviti-aktiviti laut sekarang yang mungkin boleh memberi penyumbang kepada ribut warna kan. Jadi kita balik pada spot candak lah. Sebelum saya pergi pada hasil tu spot candak. Dulu spot candak dulu tak perlu pergi jauh. Tapi dah hasil dah start banyak. Yang saya kata hasil banyak ni kita kena merantau jauh. Kena labur minyak apa semua, kena pergi merantau lain daripada tradisi yang kita candak sebelum-sebelum ni. Jadi kalau contoh kita mengharapkan spot candak yang biasa orang candak mengikut tradisi, kadang-kadang dia tahan seminggu 2 minggu ya. Jadi gapo faktor kita mikir apa jadi gitu kan dulu boleh candak siapa boleh pak siapa boleh lapar. Tak ada sutong walaupun 2-30 kilo satu malam dah. Sebab sekarang ni salah satu faktor adalah pukak tunda. Pukak tunda dan juga dia panggil pukak jeruk. Pukak jeruk ni dia pukak tunda dia jenis dia tunda pukak, dia tarik pukak tarik, dia tahu situ ada sutong dia akan tarik. Bila dia akan tarik bukan setakat sutong dengan telur-telur habis. Dengan struktur kita nak struktur tengah laut biar sutong tu makan mari walaupun sutong tu tak ada, sutong lain akan mari untuk bertelur. Tapi bila pukak tunda dia akan sapu semua sekali. Jadi tanah kawasan tak boleh dia tanah lapis. Tanah lapis sutong tak mari. Kita balik pada asas saya tadi kan tanah lapis sutong tak telur. Dia nak pada sutong. Jadi bila pukak tunda lalu dia akan sapu semua sekali. Jadi tempat tu mudah mati. Sebab tu kita start merantau jauh tu kita nak cari tempat-tempat yang baru. Tu adalah salah satu lah pukak tunda. Yang kedua adalah pukak jeruk lah. Pukak jeruk ni dia ada lesen-lesen dia. Zon pukak tunda dia lain. Zon pukak tunda kalau tak silap saya dalam 13 batu daripada darat. Mungkin dah jauh dah. Tapi dia akan masuk juga zon candak. Seluruh malam dia akan lalu tak kira pukak tunda ni. Dan juga salah satu lagi adalah pukak jeruk. Pukak jeruk ni dia ada kelas A, kelas B, kelas C apa semua pukak-pukak. Bukan nelayan kita lah ni. Bila dia pergi menjeruk ikan masa candak tu, dia buka lapu, ikan masuk, dia jeruk sekali itu telur masuk. Habis. Kalau contohlah sekarang dia tu, sotong hok tengah bertelur masa tu, banyaknya itu adalah 3 tan.
Bila dia likung pukat, dia jeruk, tak ada seekor akan terlepas. Ya. Tak ada bakar dia. Sebab tu lah tempat tu mudah mati. Kalau candak ni kita tak akan ambil semua. Kita tak akan boleh, tak akan lah semua 1,000 ekor dalam kita boleh candak tau. At least ni boleh 20 kilo. Macam ada pula mungkin sotong akan bertukar pula. Tapi bila dia jeruk yang benda tu, habis licing. Ikan kecil, sotong kecil, habis yang akan masuk. Itulah efek dia kalau contoh di tempat-tempat yang tradisi ni, buk-buk akan bertumpu untuk buat benda-benda yang mudah dia boleh hasil. Dari segi itulah. Jadi kalau boleh kita kena nasihat jugalah supaya peranan tu lebih diberikan kata tindakan yang lebih sewajarnya untuk menjaga kelestarian. Ya, tu adalah satu makna faktor tekanan aktiviti pelaut-pelaut. Pelaut satu. Kita nak tarik pelancong kot tu juga. Jadi kalau kita nak jaga benda tu kadang-kadang Ada tadika kita tak? tak ada lah pasal candak sotong tak ada. Dia kadang-kadang mesti tergigi pun orang-orang mari tak dan sebagainya. Okey, kerajaan Terengganu alhamdulillah lah dengan ada tukung tu sedikit membantu pada bacaan kita lah. Maknanya bantu daripada amalang ataupun mereka yang buat pukat tunda dan sebagainya. Jadi sejauh mana bagi Beli Napok tukung ni memberi peranan Dari segi mengelakkan pukat tunda dia. dari segi nak jaga penembukkan pasir, nak jaga kelestarian, Induk ikan apa semua ni. Tukung ni boleh katakan 90% ni sangat-sangat membantu lah. Sebab kalau contoh di sebelah-sebelah lain, di sebelah Terengganu ni banyak tukung sebenarnya. Kerajaan kita ni banyak melaburkan duit untuk buat tukung. Kalau nak dibandingkan dengan tempat-tempat lain, tukung ni kita perlu buat sendiri. Contoh di Johor apa semua tu, ramai member-member kita ni, dia nak buat tukung ataupun spot-spot dengan dia perlu beli punya orang panggil keret telaga tau. Untuk buat tukung dia sendiri. Tapi kerajaan Terengganu ni banyak dia beli dia labur duit untuk buat tukung. Jadi tukung ni salah satu kelebihan dia adalah untuk mengelakkan pukat tunda masuk. Sebab pukat tunda ni kalau bila masuk, pukat dia akan koyok. Dia tahu dah kawasan ni kawasan tukung, dia tak masuk. Jadi tukung ni memang secara tidak langsungnya boleh orang panggil menakut ke geng-geng pukat tunda masuk. Lepas tu benda-benda lain adalah untuk tarik ikan lah. Kalau di tukung ni, kalau untuk di sebelah pantai timur, kalau kita tengok jarak-jarak tukung yang dilabuhkan oleh pihak-pihak kerajaan, jarak dia, range dia lebih kurang dalam 5 km hingga 15 km. Maksudnya range yang dia letak tu adalah range yang nelayan-nelayan kecil ni mampu sampai. Jadi matlamat dia untuk menaikkan ekonomi nelayan kecil tu tercapai lah. Kalau contoh dia letak tukung sejauh 40 km daripada darat, satu tu memang zon pukat tunda dah. Itu adalah zon pukat tunda untuk mencari rezeki. Jadi tak sesuai lah. Jadi sekarang ni di Terengganu ni alhamdulillah banyak. Tapi kalau contoh dilebihkan lagi, makin alhamdulillah. Okey, alhamdullah. Okay, sebelum kita pergi terus pasal tukung, banyak dah kita kongsi, Beli kongsi, kita bertanya. Kita rehat seketika. Oh boleh? Ya, kita kembali selepas ini. Ya, bersama kami dalam podcast dah Dengan Molek. Okey, bertemu kembali kita dalam dalam podcast episod yang ke-12. Dengar boleh. Dan hari ni episod kita special. Special sikit sebab kita ada Dia ditaja oleh Nur Alpha Batik ya. Nur Alpha Batik ni banyak produk-produk dia. Dan orang kata kalau kata kerajaan saya awal benda tu boleh lagi. Cuma kalau kata kerajaan boleh pergi sana untuk dapatkan dia ada promosi baju batik dan sebagainya. Jadi kalau orang luar boleh mari ke Terengganu, tuju ke Nur Alpha Batik dulu cari batik. Sayanglah kalau Terengganu dok singgah dok support. Betul. Kemudian jangan lupa juga subscribe channel YouTube kita, follow akaun TikTok Dengar Molek, dan jadilah supporter kita, support kami dalam menyampaikan berita ataupun info buat rakyat negeri Terengganu khususnya. Terima kasih juga kepada yang komen lah. Ya, terima kasih yang bagi tegur semua. Ada hak mungkin bagi topik untuk kita akan datang. Ya, boleh komen kalau kita nak suruh bawa siapa pula ke studio ni. Dan hari ni kita bersama pengusaha perkhidmatan candak sotong lah di negeri Terengganu, iaitu Beli. Beli yang memang tak asing lagi lah nama dia. Jadi kita terus kepada apa tadi kita bincang berkenaan dengan tukung lah. Jadi maksudnya tukung tadi dia ada jarak-jarak tertentu yang dilabuhkan. Cuma kita nak tahu adakah dia ni memberi fokus kepada ikan saja ataupun sotong saja ataupun kedua-duanya dapat dipertingkatkan hasil bagi Beli. Bagi saya untuk tukung ni dia lebih, kalau kita ikut by percent lah. Persen mungkin 70% hingga 80% adalah untuk tempat pembiakan ikan. Tukung pula dia terbagi pada dua lah.
tukung buatan manusia ni, yang mana dia buat dengan konkrit. Dia ada bagi pada dua, dan juga salah satu adalah dibuat pada konkrit. Dia untuk pembiak KK dan juga menghalang daripada pukak tunda. Jadi kalau contoh ada salah satu lagi ni, tukung adalah tukung yang mana dia kita labuhkan buk-buk yang sudah dirampah. Kita lah mana mariting lah. Dia rapah kapal-kapal atau buk pukak tunda ni, dilabuhkan, dijadikan sebagai tukung. Tapi itu adalah tukung buatan manusia lah. Itu adalah tukung untuk kita lupuh kapal-kapal atau buk-buk. Jadi spesies-spesies ikan yang hidup di kawasan ini adalah spesies ikan kara, yang mana benda tu boleh menjana income lah kepada nelayan kecil untuk gingai. Tapi ada juga masalah. Kita dengar pada tukung ni boleh membantu meningkatkan kita punya ekonomi. Tapi bila tamak masuk dalam diri kita ni, tukung tu akan mati. Jadi ke mana tukung akan mati tak? Kita dengar tukung ni mati, tukung mati ni, sebenarnya tukung mati ni adalah tangan-tangan manusia sendiri, tangan-tangan nelayan sendiri, yang mana dia nak tamak, dia nak ambil hasil situ. Ikan dia tukung memang cukup banyak. Kalau kita ikut diver-diver yang turun bawah air ni, nak pergi tengok keadaan tukung semasa, sebab dia ada proses-proses untuk mencuci tukung daripada pukat-pukat yang sakut. Jadi tukung yang banyak pukat yang sakut di tukung ni, ikan kurang sangat masuk di tukung tu. Itu dipanggil tukung mati ya. Tukung mati. Jadi bila tukung mati, rugilah kerja kita labur duit banyak-banyak letak tukung, kita pergi secara tamak pergi letak pukat. Pukat tu pula letak, dia akan belik pada tukung. Kita lebih-lebih kurang. Jadi untuk bak sotong pula, saya rasa adalah potensi sotong ni bertelur di kawasan tukung. Sebab kebanyakan spot-spot yang kita jumpa yang ada sotong, yang ikut tradisi canak sotong yang dekat ni, kebanyakan dia berhampiran dengan tukung. Tak tahu dia benda tu kebetulan tu, ataupun memang sotong ni dia boleh masuk sekali dengan ikan. Sebab ikan ni bila ada sotong, ikan kan makan sotong tau. Telur sotong pun ikan makan. Tapi di tukung ni memang banyak ikan. Bila dia bertelur kawasan tukung ni, saya rasa berisiko lah untuk telur dia akan dimakan. Tapi kebanyakannya kita jumpa spot dia berhampiran dengan tukung. Dia tak di tukung, dia berhampiran dengan tukung. Mungkin jarak 200 meter, 300 meter. Tapi bila dia bertelur di kawasan dekat dengan tukung, dia selamat lah sebab pukat tunda tak lalu. Itulah tu dia punya backup plan dia. Kalau contoh dia telur di tukung tu, mungkin ikan akan makan dia. Sebab kalau contoh kita nak ngai ikan di tukung, kita pakai rupa sotong. Tu hidup, kita boleh ngai ikan bek, ikan jenohok. Kalau contoh dia pergi situ, memang dia mencari nahah. Tapi kalau dia telur di sekitar tukung, dia selamat daripada pukat tunda. Sebab itulah kandang-kandang dia akan kekal. Ada pro kontra jugalah. Tapi banyak kepada kebaikan lah. Macam kita cakap pasal musim durian sekarang, musim durian kan. Sebab dulu aku duk bunyi panah, lambat hujan. Sebenarnya hikmah dia durian banyak. Ya, betul. Waktu jadi tu. Ya. Sebab aku kata kalau lah, kalau hujan panah, bunga tu keluruh. Masih dah banyak. Betul. Saya cakap dekat rumah sendiri memang berendeh. Banyak. Memang banyak. Sampai kadang-kadang baru ni ada jual siasute 2 siasute. Nak kabarnya setiap benda tu ada hikmah dia lah. Ya. Macam gehot ni juga maksudnya. Tapi nampak pada tukung ni, nampak dia banyak positif kebaikan lah. Banyak kebaikan dia jaga daripada pukat tunda dan sebagainya bagi balance dia. Kalau kerajaan kita nak tambah tukung, mungkin boleh diambil jugalah pandangan daripada orang kata orang ke laut untuk tambah baik, tambah baik dan sebagainya, sumbang sarang. Benda kita buat ni comel, tapi tak ambuh dok jejok, dah tak musak sendiri. Walaupun kita tahu dah hasil tu banyak, tapi nak juga mungkin pandangan daripada beli sendiri berkenaan dengan tambah tukung. Tambah tukung ni, kalau kita tengok dalam media sosial sekarang ni, banyak kerajaan kita tengah buat tukung, letak tukung. Tapi kalau contoh lah, ni cadangan daripada saya lah. Sebab saya ni dok lah orang suara yang didengar sangat. Cuma kalau contoh nak dengar pandangan daripada saya, minta pandangan-pandangan daripada nelayan-nelayan tempat tu, di manakah tukung yang perlu diletak. Sebab dia lebih tahu lokasi-lokasi dia. Dia lebih tahu kawasan tu dia adalah tanah dia jenis lagu mana. Kawasan ni berisiko nak buka tunda lalu. Kalau contoh kita gelet sekadar letak-letak, dia memang berhasil dapat hasil ikan apa semua. Tapi kalau contoh kita lebih tahu benda tu, benda sebab ni adalah berisiko untuk buka tunda lalu. Jadi kalau kita letak, tempat tu akan selamat. Radius tempat tu akan jadi selamat. Tempat canak soto ni akan selamat. Contohlah, canak soto ni dia 12 km daripada darat. Contoh, kita letak 4 biji. Atas bawah 2, bawah 2. Jadi buka tunda akan takut nak lalu.
Ya. Bila dia lalu dia akan cari nahah. Jadi tempat tu akan selamat untuk dijaga. Tak semestinya tukung ni kita letak sebutir atas kanan sutun tak. Berhampir dengan kanan sutun. Itu adalah pandangan daripada saya lah untuk menjaga kita punya kelestarian sutong tak. Maksudnya kita nak sutong. hasil sutong ni ada seumur setiap tahun. Betul. Sebab kalau contoh kita nak tarik orang luar mari nak sutong, kalau sutong tak ada kita nak tarik gapo lagi. Betul. Tahu. Musim masuk tapi sutong tak ada. Jadi kalau pada buk-buk besar yang boleh pergi main jauh tak apa. Tapi kalau yang pada buk-buk kecil, bagi yang pemula-pemula nak buat trik canak sotong, pergi canak sotong ni dia tak mampu nak pergi jauh-jauh, buk dia kecil, dia kena canak dekat-dekat. Bila pergi dekat-dekat hasil tak ada. Yalah, semua pun akan jadi viral apa semua. Ya. Akan mencemarkan nama negeri kita sendiri juga. Backfire pada kita. Dan bila musim candak racok tu, selain pengusaha buk sendiri, siapa hok dapat limpahan hasil ekonomi tu ataupun limpahan laba? Siapa? Gapo saya nampak kalau musim candak soto ni, saya kan mencari customer. Okey. Jadi kita boleh kumpul database dia dan juga kita boleh kumpul maklumat-maklumat gapo yang dia nak. Okey. Sebenarnya kalau teknik untuk buat bisnes ni, kita mencari soalan daripada kita punya customer. Untuk kita mendapatkan hasil, kita mencari soalan daripada customer. Jadi soalan yang banyak sekali yang ditanya untuk musim candak soto ni adalah homestay. Homestay. Sebab orang daripada jauh dia mari, dia tak akan mari canak balik lalu dia kena tidur bawa family. Ya. Jadi homestay ni adalah nombor satu. Tempat tu kata tempat canak sotong, homestay memang laju lah, akan laku. Musim-musim cuti homestay akan jadi penuh. Kita isi dengan customer kita. Jadi yang itu yang pertama lah. Yang kedua adalah kedai-kedai makan. Kok mana pun dia mari dia nak makan. Nak masak sotong apa semua. Jadi dua ni berkait rapat. Kedai makan dan juga homestay ni secara orang panggil income secara pasif lah. Dia tak perlu cari customer, tapi orang luar mari dia akan search tempat tu mana homestay boleh duduk. Jadi kalau contohlah kawasan-kawasan yang rancak canak soto ni, siapa-siapa yang nak plan nak buat homestay boleh buat homestay. Dan juga kita buat kedai makan yang orang panggil tarikan untuk orang luar. Kalau macam di tempat saya duduk tu, Pantai Penarik ni penuh dengan tempat-tempat canak sotong, tempat-tempat makanan yang berkait dengan sotong. Ya, betul. Sotong celup tepung ada, kadang-kadang Tom Yum pula dia boleh buat lagi sotong kita sendiri tu untuk masak, dia boleh rasa hasil yang fresh untuk dia ni lah. Itulah cabai-cabai. Sebab itulah di Penarik ni orang yang buat canak sotong ni, dia akan showcase kedai-kedai member-member dia. Member dia buat sotong celup tepung apa semua. Jadi kedai tu memang laku. Kalau pergi hari Minggu memang jam. Jadi itulah antara dua skop bisnes lah yang boleh kita selit di musim canak sotong. Maksudnya limpah ekonomi tu rakyat dapat hasil lah masyarakat. Betul tak? Betul. Pasal ada bilik nu. Betul. Kalau bilik ni kita ada limpah. Betul. Limpahan kan. Limpah. Okey, baik. Cakap berkenaan dengan limpahan, orang kata apa nama ni pelancong mari apa sebagainya. Jadi dia dah jadi satu daya tarikan kepada pelancongan negeri. Jadi pada Beli sendiri, maknanya sejauh mana candak soto ni boleh jadi produk pelancongan negeri Terengganu? Dia candak soto ni kita boleh buat secara orang panggil annually tak. Musim untuk tahun ni, sebab kita punya setahun tu sekali musim dia. Jadi untuk tarik pelancong daripada luar, sama ada dah ada dalam Malaysia ataupun daripada luar masuk ni, kerajaan kita ni bolehlah buat mempromosi ke, maksudnya menaikkan lagi aktiviti canak sotong ni. Sebab tak semua negara ada sotong gini, tak semua negeri ada sotong besar. Kalau macam di negeri Malaysia sendiri pun, sebelah pantai timur ya ada sotong besar. Kalau kita tanya sebelah pantai barat di Kedah kau apa semua, dia canak sotong. Tapi sotong kecil, sotong hak dia buat untuk mengai. Sotong cumi-cumi dia tak ada musim, tapi dia ada seumur. Sotong tu dia boleh buka. Tapi sebelah kita ni musim ni lah musim yang kita nak rasa sotong-sotong torok. Sotong besar, sotong luar musim kan kita tak senang jumpa lah. Ya. Jadi dia boleh promosikan tu. Saiz sotong tu dak semua negeri ada. Dak. Oh, Terengganu. Sebelah pantai timur dia lebih besar bebannya sebelah pantai barat. Sebelah pantai barat ni ada sotong kecil. Sebelah Perlis, sebelah Kedah dia ada, tapi dia banyak orang jala sotong. Sebab tu geng-geng hak sebelah Kedah, sebelah Perlis ni nak mari tempat kita ni nak bawa jala. Kita kata tak boleh jala, sini air 45 meter, ni dia jala lembek dia. Air tempat dia jala tu mungkin 7 meter, 8 meter. Di jala sotong kecil, dia pakai lapu buka lapu besar, lapu kecil. Tempat kita ni tak boleh jala. Air 40 meter macam mana kita nak jala sotong? Sotong tak timbul, sotong duk main bawah. Jadi benda tu berlainan dari segi cara kita nak tangkap sotong sebelah sana tu dengan sebelah kita lain. Tapi sebelah kita ni tarikan ni adalah sotong yang besar. Tadi awal tadi bila dia sebut berkenaan dengan sotong ni bukan
dia akan berpindah-pindah daripada Kelantan, Terengganu dan sebagainya. Dia ada tempoh tak? Contoh macam Terengganu akan gap masa. Ya betul. Kalau kita ikut ni gapo yang saya perhatilah. Kalau ikut tahun ni bulan 2 dah start ada dah sotong di sebelah Kelantan, sebelah Kota Baru, sebelah Tupak dah start ada. Dia start orang tak nak sotong dah, start kena sotong dah. Tapi bila kita cak sebelah kita tak ada lagi. Bila masuk tengah bulan 3, dia dah sampai di perairan Besuk ke Stew dah start ada sotong dah. Tapi belum banyak lagi. Hak sebelah Kelantan tu start boleh banyak, sampai 100 kilo boleh. Tapi musim tu musim berombak lagi kalau ikut tu. Musim tak habis monsun tapi dia start kena sotong dah. Jadi sotong pun dah start lepas telur. Kita tahu lepas telur tu sebab bila orang akak bubu dia lekat di bubu. Tempat-tempat yang letak bubu ada telur sotong. Kita tahu dia lepas telur. Tapi sotong sebelah kita ni bila masuk bulan 3, tengah bulan 3 ke atas, bila kita canak telur tu masih berada dalam perut dia lagi. Maksud dia tak lepas telur tapi dia tak sampai sini. Mungkin dia sotong ni hijrah ataupun mungkin musim dia tu bila sampai bulan 3 ke atas ni sotong dah start nak masuk ke darat untuk bertelur. Kalau di luar musim tak ada sotong. Kat tempat-tempat kita canak biasa kan, kita pergi contoh kita pergi bulan 9 kita canak tak ada sotong. Ada mungkin tak banyak. Sebab sotong ni dia musim dia adalah musim bertelur. Bila dia lepas telur tu sekarang ni musim lepas telur. Kita canak pun telur dah tak ada dalam perut dia. Dia akan bergerak. Dan juga sekarang ni dah start banyak dah di sebelah. Sampai ke Johor pun dah start ada dah masuk bulan ni dah. Dah start rancak dah. Tapi tak semua tempat lah dia ada. Okey, balik berkenaan dengan pelancongan. Jadi beli sebagai pengusaha, apakah mungkin ada keperluan untuk diperbaiki dalam memastikan package sandak ni lebih selamat dan juga selesa mesra pelancong. Okey, untuk memastikan kita punya panggil customer mari canak tempat kita dalam keadaan selamat apa semua tu, untuk kita punya kerajaan negeri lah terutamanya sentiasa membagi dia, kita maksudnya follow up semua apa yang perlu ada untuk book. Sebab kadang-kadang orang tak tahu, orang bawa customer pergi tengah laut, tiba-tiba mari maritim compound sama. Jadi kita tahu benda ni kena ada rupanya. Maksudnya kena wawarkan benda tu. Kalau macam kita ni dah aktif dalam bidang kita tahu. Book yang perlu yang boleh bawa orang candak ni, dia ada spek lesen yang dia nak. Gapo alatan yang ada dalam book supaya kita boleh candak dengan selamat. Bukan maksudnya selamat tu dari segi cuaca. Selamat dari segi penguatkuasa. Sebab sekarang ni orang pergi candak ni lebih takut daripada ribut ni. Dia takut penguatkuasa lagi daripada ribut. Ribut dia boleh hadap. Tapi kalau dia dengar penguatkuasa buat operasi, dia lari. Jadi berisiko pada orang-orang yang dibawa. Jadi benda tu kena wawarkan lah benda tu. Wawarkan dari segi equipment yang perlu ada, tabuk untuk buat lesen. Jadi kerajaan negeri ni kalau boleh dia bekerjasama dengan Jabatan Laut lah. Agensi Jabatan Laut. Di bawah Jabatan Laut. Dia bukan dari bawah perikanan. Di bawah Jabatan Laut. Kena mainkan peranan yang penting lah untuk bagi maklumat pada orang-orang yang baru nak mula. Macam kita ni, kita dah lama start, kita dah ada semua dah kena berambak apa semua dah ada dah. Jadi kita boleh tahu. Jadi kalau contoh kita sendiri nak wawar pun kadang-kadang ada kita wawarkan daripada TikTok kita sendiri pun ada. Gapo maklumat-maklumat yang perlu ada, gapo equipment yang perlu ada. Bagi memastikan customer kita ni dalam keadaan selamat. Walaupun contoh jadi kemalangan ke apa, ada insurans yang cover. Kalau kita tak ajak ni mungkin orang tak tahu. Ada book ada insurans rupanya. Book macam atas jalan ada road tax semua ada. Tapi book ni kos dia lagi tinggi untuk kita buat benda tu. Jadi kalau contoh kita ada cukup dekat, kita boleh bawa customer dengan selamat. Customer pun rasa macam terjamin lah sikit nak pergi canak sotong. Dan juga penguatkuasaan tengah laut ni, kalau boleh dia lebih kepada menjaga geng-geng mencandak sotong lah. Maksudnya ada rondaan malam-malam ni, buka tunda pun tak berani masuk. Contohlah ada ribut apa book terbalik ke apa, maksudnya fast action lah daripada penguatkuasa. Itulah lebih kurang. Cuma berkenaan dengan kata keperluan yang perlu ditambah baik dan juga perlu diberikan makluman kepada semua pengusaha supaya lebih rasa selesa dan juga selamat. Okey, baik. Kita tengok dunia candak sotong ni macam bila sendiri muda lagi tak, maksudnya masuk dalam dunia candak sotong. Biasanya dua benda ni, nelayan, candak sotong dan juga pertanian ni antara benda yang bukan pilihan untuk generasi muda. Jadi kita tanya Belly, nak tarik anak muda supaya lihat candak ni bukan aktiviti lama, untuk aktiviti macam orang lama-lama dulu. Maknanya boleh sekadar mengisi masa kosong dan sebagainya, tapi aktiviti yang ada nilai untuk pentingkan ekonomi dan juga masa depan dia. Jadi ni adalah nasihat daripada saya lah. Nasihat daripada generasi yang baru-baru sekarang ni.
Kalau kita tengok generasi baru sekarang ni, dia tak minat sangat dengan dunia-dunia yang orang dulu buat. Macam nak sotong apa semua lah. Dia minat sekarang ni banyak main berkait dengan telefon saja. Jadi untuk membuka minda dia tu, kita kena letak benda-benda yang berkait dengan pertanian, benda-benda yang berkait dengan perikanan semua ni, benda tu boleh menjana income. Ekonomi. Menaikkan ekonomi. Kalau contohlah dia tak ada kerja tapi dia nak kerja, tak tahu nak kerja ke apa, dia kena fikir semua benda yang berkait dengan makanan apa semua ni adalah benda yang boleh buat duit. Tak semestinya dia fikir sebab atas-atas orang ni cara dia berfikir lain. Dia fikir benda yang bekerja ni adalah bekerja. Benda yang buat bisnes ni adalah menjual saja. Tak sebenarnya. Kita kena tengok peluang-peluang masa yang lalu depan kita. Contohlah, kita tengok Canak Sotong. Mungkin dia fikir Canak Sotong ni pengusaha bot saja boleh income. Sebenarnya tak pun. Kalau contoh dia ada rumah yang boleh disewa, dia buat homestay, dia boleh renovate buat homestay. Dia ada kios-kios kecil jual-jual makanan, dia boleh jual-jual makanan. Sebab orang start mari ke Terengganu. Betul. Event apa-apa ni dia orang start cari makanan. Jadi cara dia nak tarik orang tu pergi ke tempat dia kena buat sedikit marketing lah. Dia kena belajar dari segi marketing. Untuk orang generasi muda. Jual-jual alat ngai. Jual alat ngai macam-macam jenis. Dia nak buat barang handmade pun ada. Dia nak jual online pun boleh. Nak jual apa. Macam saya ni macam-macam benda dah saya buat. Sebab saya dah berfikir belum lagi. Belly ada branding dah. Kita dah start buat semua. Beli dia buat sewa je orang. Maksudnya customer mari ni dia kayak space lah kereta tak cukup. Kita kena fikir masalah orang yang boleh buat duit. Jadi kalau contoh first timer tu kena beli joran sampai beratus tau. Betul. Dia pun just sewa joran RM50, siap ngopel-upel tu alat-alat tu dah mencecah RM100 dah. Dia pergi canak-canak, dia balik, dia tinggal balik. Setahun-tahun lepas dia mari pula, just sewa RM50 setahun sahaja. Maknanya cipta peluang. Cipta peluang. Kalau contoh kita tak ada buat pun, kita beli joran, kita buat sewa joran. Ya. Betul. Lepas tu upaya candak pula dia boleh buat handmade pun ada upaya candak. Polo dia, perambut dia, tak semua orang pandai. Jadi kita kena mencari lubang-lubang yang boleh kita isi. Masalah orang tu adalah duit untuk kita. Barulah dia boleh buat income. Masalah orang tu duit bagi kita. Peluang untuk dapat duit. Semua benda tak semestinya candak. Semua contohlah orang pakcik tayar kereta tepi jalan. Geng-geng towing dapat income, geng banking dapat income sebab dia ada masalah. Kalau contoh dia boleh handle masalah dia sendiri, tak apalah, dia boleh save. Tapi masalah yang orang luar mari Canak Sotong berkat Canak Sotong ni, dia tak mana Canak Sotong. Dia tak ada bot Canak Sotong, kita sediakan bot. Dia tak mana ikat perambut, kita jual perambut. Dia tak ada joran, kita sewa joran. Semua boleh buat income. Dia tak ada tempat tidur, kita sewa buat homestay. Mana kata kalau orang pergi sampai kata sini dapat Canak Sotong, jom candak. Diorang tak ada pun ada. Semua ada. Okay. Maksudnya jadi A sampai Z tu kita boleh conquer semua sekali. Memang. Jadi maksudnya anak muda kena tengok sesuatu masalah tu, sesuatu hal tu boleh memberi income dia. supaya korang ceburi bidang tu. Tak semestinya lock korang tua tak. Teknologi perlu dimanfaatkan. Betul. Bukan jadi penyebab untuk kita lalai. Jadi sebab dia kata-kata maknanya daya penarik berfikir di luar kotak dan juga mencari peluang di sebalik masalah-masalah yang ada. Okay, baik, bila kita dah sampai di penghujung kita punya podcast pertemuan kita pada kali ini, walaupun banyak lagi sebenarnya kita nak tanya, tapi kita berhenti dulu, mungkin ada sesi yang kedua dan sebagainya. InsyaAllah Kalau nutup episod ni tengok. Kita kena tengok dulu macam mana. lepas ni kita bawa sutong. Itu je sutong recording. Mana kita boleh sia-sia dia punya last video dan sebagainya. Okay, baik, last, kalau diberi peluang, boleh beri 3 cadangan kepada kerajaan negeri untuk masa depan Candak Sotong Terengganu. Apa yang Belly mau cadang? Ni secara spontan saya bagi maksudnya kalau kita dah buat benda ni, package lama ni, kita dah tahu dah mana kelemahan-kelemahan kita. Okay, kita start dengan benda yang paling besar dulu ni. Paling besar masalah yang kita hadapi bila kita jadi pengusaha bot ni adalah kawasan-kawasan untuk kita parking bot. Jadi kalau bolehlah kerajaan negeri ni memudah cara kita untuk kita ambil kawasan-kawasan untuk kita parking bot. Bot ni kita tak boleh parking tepi patah. Dan juga kita tak boleh parking kawasan-kawasan yang masin, dia sangat-sangat berisiko untuk bot. Jadi kita perlu buka tanah-tanah kerajaan ni tepi-tepi sungai untuk kita gali. Jadi kalau contoh kita gali tanah tu, kita mohon permit apa semua tu dipermudahkan, itu adalah lebih baik lah. Sebab untuk buka tepi-tepi sungai ni memang sebenarnya adalah aktiviti menceroboh. Jadi kita sendiri pun kita submit belum diluluskan lagi. Jadi bila kita nak benda tu secara halal, mudahlah kita nak buat akses untuk surau, untuk tandah apa semua tau. Kalau contoh diberi bantuan pula untuk kita buat benda tu lagi baik, tapi buat masa kesana kita tanggung sendiri. Cuma kita mohon kelulusan sahaja daripada
negeri lah. Sebab tu di bawah negeri ya. Di bawah pejabat salary, pengedaran salary pun ada, pejabat tanah, dia banyak agensi. Jadi buk-buk ni kita perlu parking di kawasan kolej-kolej yang kita perlu gali. Kos semua kita boleh tanggung, cuma adalah kelulusan daripada pihak negeri. Kalau contoh dia pemudahkan benda tu, alhamdulillah banyak lagi tempat-tempat yang boleh kita buat fasiliti-fasiliti yang comel-comel ni untuk customer mari. Okeylah customer mari nak jalan atas neti kayu-kayu kecil jatuh dalam air semua dah. Kita kena buat fasiliti yang comel secara halal. Itu adalah salah satu benda yang kita nak cadangkan. Dan juga yang kedua ketiga ni dia lebih kepada mempromosikan aktiviti canak sotong. Sebab tak semua pemilik book ni ada media sosial yang ramai pengikut. Ada kreativiti untuk buat video, untuk tarik customer. Dia ada book yang boleh disewa tapi dia tak tahu macam mana orang nak sewa dengan dia. Kalau contoh orang-orang muda, kalau contohlah kita boleh buat marketing untuk dia, lagi molek tau. Contoh ada salah satu agensi daripada kerajaan negeri sendiri yang boleh turun pandai, kita tengok okey dia ni boleh buat canak sotong. Jadi kita buat satu apa panggil promosi, video promosi. Okey kawasan ni ada video-video yang kita buat, ada buk-buk ni boleh buat canak sotong. Jadi orang pun secara tidak langsung boleh contact dia terus. Kalau dia tak tahu, dia tunggu je orang mari nak sewa. Tapi macam mana dia orang nak sewa? Orang tahu. TikTok dia pun tak ada. Orang nak cari mana nak cari nombor dia, mungkin orang sekeliling. Jadi yang sekarang ni kita nak tarik orang daripada luar. Kita nak conquer orang daripada seluruh Malaysia mari ke tempat kita. Jadi kerajaan negeri kena tolong tolong mempromosikan geng-geng yang mana geng-geng orang lama sebenarnya. Geng-geng bubuk kayu ni dia tak ada media sosial ni. Jadi nak menaikkan geng-geng ni kita kena tolong promosikan dia dan juga memudahkan cara dia untuk mohon lesen canak sotong. Sebab lesen canak sotong ni dia tak sama. Kita ada book belum tentu kita boleh bawa customer ke canak sotong. Kita kena ada lesen yang khas untuk canak sotong. Jadi memudahkan cara dia. Dan seterusnya untuk kalau boleh saya bagi tiga cadangan lah. Ketatkan lagi ataupun kita memperlebihkan lagi operasi rondakan geng-geng penguatkuasa tengah laut. Sebab kalau contoh nak jaga kawasan canak sotong, kita kena jaga bot pukak tunda daripada masuk. Kalau bot pukak tunda berkeliaran lagi tengah laut, kita buatlah lagu-lagu mana pun, kawasan tu mudah akan jadi tempat yang mati lah. Itulah cadangan daripada saya. 3 lah cadangan tau. Padu cadangan dia. Dah berada pada bidang dia. Ya kena. Dia tahu apa masalah dan cara keperluan dia. Dan nak selesai cuma hanya perlukan kerjasama sahaja daripada pihak kerajaan ataupun pihak yang berwajib lah untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik dan mengekalkan kelestarian dan juga dapat memberikan satu sebaran yang lebih meluas berkenaan dengan aktiviti candak sotong. Baik, kita dah sampai di penghujung lah. Berkenaan dengan topik yang kita bincang pada hari ini, candak sotong dalam podcast Dengar Molek episod ke-12. Alhamdulillah. Terima kasih kepada yang menonton. Okey, terima kasih kepada tetamu kita Belly yang sudi mari untuk berkongsi dan juga memberikan pelbagai tips dan juga ilmu berkenaan dengan candak sotong yang banyak sebenarnya yang kita baru tahu punya. Ya alhamdulillah. Baik, sampai penghujung. Baik semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lemah daripada kelemahan diri kami sendiri. Jangan lupa untuk subscribe dan follow TikTok Dengar Molek kita dan channel YouTube kita dan sampai di sini. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar Molek.